Kenapa dia boleh dapat loan? Kenapa saya tak boleh dapat loan? Kenapa dia lulus? Gaji sama je, lebih kurang. Gaji dia 5,000, gaji saya 5,500. Oh, bank ni pilih kasih lah. Okay, dia kena ingat kat sini, seseorang pemohon, applicant tu dia ada profile dia sendiri. Saya datang 2 orang customer. Satu yang ada loan, yang pernah ada loan, dan satu yang tidak pernah ada loan. Clean. Okay, biasanya orang cakap, wah saya tak ada loan, senang nak lulus. Di situasi ini, kita tengok gaji dia macam mana, loan apa yang dia nak buat. Dia bank tengok kat situ. Kita ambil gaji dia 2,000. 2,000, dia ni pun 2,000. Dia kawan dia ada loan. Kawan dia tak ada loan. Apply personal loan tu 1,500 gaji. Gaji semua 2,000, yang ni 2,000, tapi dia ni ada komitmen bank, ada loan, mungkin loan SB atau loan kredit card. Yang ni tak ada. Bersih. Kerja, tempoh kerja sama, baru kerja 5 tahun, baru kerja 3 tahun, sama umur pun lebih kurang. Siapa yang akan dapat, yang senang dapat? Saya lah, sebab saya tak ada loan. Gaji saya bersih kan. Bank mesti seronok tengok gaji saya 2,000 bersih. Yang ni dah ada loan. Basic dia, yang ada loan tu senang dapat sikit, senang dapat, mudah dapat. Yang tak ada loan ni tidak semudah yang tadi. Sebab yang pertama, kawan dia A ni dah ada record dengan bank. Oh, dia ni bagus, ada loan dengan bank, ada komitmen dengan bank, payment pun okey, bayar pun okey, kelayakan okey. Yang dia ni tak pernah ada loan. Macam mana bank nak tahu yang dia bagus bayar, yang dia tak bagus nak bayar? Jadi macam, sampai bila aku tak boleh buat loan ni? Sampai bila macam ni aku kena tunggu je kan? Sampai bila aku nak start buat loan kalau macam ni tak boleh? Bank akan bagi, mungkin yang kawan yang ada loan tadi tu boleh minta 5,000 lulus sebab dia ada record. Dia ni boleh bank bagi tapi 1,000 sahaja. Risiko lah, ada risiko. Potensi dia untuk dapat sama dengan yang ada loan tadi susah.